Alamak, lupa nak unmute je. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Admin Nazira daripada BMJ Legacy. Okay, so hari ni saya live untuk tajuk Rahsia Lulus CJ Taraf Bumi Putra STB. Okay, so saya tunggu lagi dalam 5 minit. Okay, kita tunggu untuk beberapa orang masuk. Baru kita start kita punya live hari ni ya. Okay, by the way boleh tak komen, dengar tak suara saya? Jelas tak? Hai semua, mana yang baru masuk, boleh tak komen hai ke kan? Kita tunggu lagi 2 minit, kita tunggu beberapa orang masuk baru kita start kita, okey? Kita tahu kalau tak masuk, kita nak bincang pasal STB. STB ni tajuk Rai tahu, jarang orang nak bagi tips untuk proses STB ni. Sorry lah, kita tak siap sikit. Saya tengah uploading saya punya slide. Boleh nampak tak slide yang saya share ni? Kalau nampak, komen nampak boleh. Okay, Assalamualaikum. So saya nak start saya punya live hari ni dengan topik CJ Taraf Bumi Putra STB. Okay, kita akan bahaskan apa tu CJ Taraf Bumi, siapa yang luluskan, macam mana, apa antara dokumen-dokumen STB, apa tips STB. So minta sharekan dekat kawan-kawan, okay, join live ni. Kalau ada pertanyaan boleh komen, okey. Kalau saya laju sangat ke, tak faham ke, boleh je komen. Okey, nanti saya akan baca dekat komen, okey. So, okey, pengenalan. Okey, permohonan STB CJ Taraf Bumi akan diproses oleh pihak PKK. Okey, keputusan permohonan boleh disemak melalui sistem CIMS. PKK tu apa? Okay, PKK ialah Pusat Khidmat Kontraktor, merupakan sebuah bahagian di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Puskop) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi seperti tipis yang seterusnya lah. Okay. Jadi PKK ni untuk permohonan STB akan diproses dan diluluskan oleh PKK. Okay, STB bukan diproses oleh pihak SAIDB.
Okey, tolong clear benda tu. STB tu memang kita apply dalam sistem CIMS CIDB, tapi segala proses, segala kelulusan akan dibuat oleh pihak PKK, iaitu Pusat Khidmat Kontraktor. Okey, Pusat Khidmat Kontraktor ni dia merupakan bahagian Kementerian Pembangunan lah yang bertanggungjawab dalam proses STB ni. Okey. Okey. Permohonan pengiktirafan taraf Bumiputera. Okey. Pengiktirafan perakuan pendaftaran kontraktor PPK dan sijil perolehan kerja kerajaan SPKK daripada Lembaga Pembangunan Industri Perkhidmatan Malaysia iaitu CIDB. Okey. PPK dengan SPKK diluluskan, diproses oleh pihak CIDB. Okey. Untuk iaitu sebelum kita nak mohon untuk pengiktirafan taraf Bumiputera, bagi company yang dah ada sijil, dah ada lesen PPK, dia nak renew and nak upgrade ke SPKK dan STB, dia kena renew dulu PPK, lepas tu daftar SPKK baru boleh mohon STB. So maksudnya proses dia macam ni lah. Proses dia dekat PPK, di dekat PPK perakuan pendaftaran kontraktor. Ini daripada diproses dan diluluskan oleh pihak CIDB. Okey, next dia akan ke sijil perolehan kerja kerajaan SPKK, juga diproses oleh CIDB, dan seterusnya final step and final lesson yang ada iaitu sijil taraf Bumiputera STB. Yang ini diproses dan diluluskan oleh PKK. Jangan terbalik tau. PPK dengan PKK lain tau. Kadang-kadang kan ada klien tanya, macam mana nak dapatkan PKK? Mana boleh dapat PKK? PPK boleh. Okey. PPK lesen perakuan pendaftaran kontraktor, PKK adalah Pusat Khidmat Kontraktor. Benda tu berbeza tau. Pusat Khidmat Kontraktor ni jabatan di kementerian. PPK dia lesen CIDB, okey. Jadi STB ni diproses dan diluluskan oleh pihak PKK. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Takut lagi sangat ke? Okey, next. Jenis-jenis permohonan STB. Kita ada 3 jenis permohonan STB. Yang pertama adalah permohonan baru. Okey, permohonan baru adalah permohonan kali pertama bagi syarikat yang ingin mendapatkan STB. Sekiranya syarikat mendapat kelulusan, tempoh sah laku STB adalah tertakluk kepada tarikh tertera dalam sijil maya yang bercetak sendiri oleh syarikat melalui sistem SIMS. Okey, permohonan baru maksudnya ialah nak daftar baru. Dia tak pernah ada, dia just ada contoh certain company ada PPK saja. So next renew, dia nak renew and nak upgrade ke STB. Itu kita kira sebagai permohonan baru. Okay. And ada company yang memang tak ada langsung lesen CIDB. So dia nak buat contohlah G5 STB, G5 Bumiputera. Okay, so dia kira sebagai permohonan baru juga. Okay. Sijil sah laku STB ni sama, sah laku dia, tempoh dia, masa dia sama je. PPK, SPKK, STB, expiry date dia sama. Okey. Okey. Jenis yang kedua adalah pembaharuan. Pembaharuan adalah permohonan yang telah berdaftar dengan PKK sama ada STB masih dalam tempoh sah laku atau telah tamat tempoh. Maksudnya pembaharuan ni nak renew lah, nak renew lesen. Dia dah ada G3 Bumiputera, so dia nak renew lesen, renew je macam biasa. Okey, sebab dia dah pernah buat proses STB, so just kita renew sajalah. Tapi memang dokumen ni memang sama je. Okey. Yang ketiga, perubahan maklumat. Perubahan maklumat adalah permohonan untuk membuat pindaan terhadap maklumat syarikat secara atas talian. Contoh macam perubahan grade, pertukaran alamat daftar, pemilik, pemegang equity, ahli lembaga pengarah, penandatangan cek, penambah dalam sijil SPKK. Okey, bagi perubahan alamat operasi syarikat boleh dibuat melalui
Okay, boleh dibuat melalui melalui perubahan di dalam profil syarikat. Okay, maksudnya untuk alamat syarikat, first step kena tukar dekat SSM. SSM and then nanti dia akan berubah lah dalam kita punya lesen, cuma kita kena update. Kita kena kemaskini sistem. Okay. Perubahan maklumat ni pun kalau kita ada perubahan maklumat, kita kena buat balik STB. Okay. Tak boleh macam kita dah update dah alamat baru. So update macam tu je. Lesen PPK, SPKK, STB kena buat balik. Maksudnya PPK, SPKK dia akan continue yang next lah. Cuma kita kena kemaskini alamat juga. Okay. Okay, next. Okay, tempoh salakut STB adalah sama selama tempoh kelulusan SPKK yang telah dikeluarkan oleh CIDB. Okay, maksudnya contohlah kita dah buat PPK pada sekarang 24. Contoh kita buat PPK pada 10 Jun hari tu. Lepas tu kita buat SPKK pada contoh biasa dalam 3 hari, PPK tak lama. Dalam 10 Jun kita buat PPK, 14 Jun kita buat SPKK. Okay, lepas SPKK dalam 20 hari bulan baru kita buat STB. 20 Jun kita buat STB. STB ni lama tau nak proses. Dia akan pegawai akan check dulu, pegawai PKK tak akan check, dia akan call, dia nak buat lawatan premis apa semua. Lepas tu dia luluskan bulan Julai. Okay, dia lulus pada contohlah 1 Julai. Tapi lesen STB tu akan ikut tempoh, maksudnya expired date dia akan ikut tempoh SPKK dengan PPK tau. So contohlah hari tu PPK dia dah dapat pada 10 Jun. So nanti expired date STB akan ikut PPK SPKK pada 10 Jun. Okay. Kesemua dokumen sokongan yang perlu dimuat naik hendaklah terkini 3 bulan daripada tarikh permohonan serta menggunakan borang seperti format yang disediakan. Okay, maksudnya kat sini apa-apa dokumen sokongan nanti saya akan tunjukkan sikit checklist dokumen-dokumen STB ni. Okay, semua dokumen ni kena dalam dimuat naik dalam tarikh terkini tau. Maksudnya contohlah sekarang bulan Jun kan, dalam masa bulan Jun ni April, Mei, Jun. Okay, April, Mei, Jun. So 3 bulan. So kalau nak guna 3 bulan je, daripada tarikh 3 bulan je boleh guna format tu. Kalau lebih contoh dah masuk Julai kan, ni nak guna yang bulan April punya kan, tak boleh sebab dah lebih daripada 3 bulan. Okay, faham tak apa yang saya cakap ni? Kalau tak faham boleh komen je tau, saya ulang balik. Okay, syarat STB. Okay, syarikat wajib mengemukakan sebarang perubahan maklumat kepada PKK melalui sistem CIMS, CIDB. Okay, apa-apa permohonan STB memang kena guna sistem SIM CIDB. Cuma permohonan tu akan diproses oleh PKK. Okay, jangan buat dekat PKK. Maksudnya pelik STB kena buat kat sistem PKK ke? Tak. Okay, STB buat dalam sistem CIMS CIDB tu. Okay. Okay, sila ambil maklum bahawa permohonan perubahan maklumat di PKK hanya akan diterima dan diproses setelah syarikat membuat perubahan maklumat di CIDB terlebih dahulu. Maksudnya kat sini, PKK akan proses kalau maklumat dalam sistem itu sama dengan maklumat dokumen yang dia bagi. Okay, kalau dalam sistem CIMS dia tak update, dia tak kemaskini, nanti PKK tak akan proses, tak akan terima, dia akan reject kita punya permohonan. Okay. Syarikat tidak dibenarkan berkongsi kaki tangan di dalam premis yang sama. Okay. Syarikat tidak dibenarkan berkongsi premis dengan syarikat bukan Bumiputra, manakala perkongsian premis dengan syarikat Bumiputra hendaklah mempunyai pengasingan yang jelas. Yang ni nanti saya akan explain dekat bahagian belakang, nanti saya ada sentuh bahagian premis ni. Okay, ini syarat-syarat amlah saya tunjuk. Okay, ini pun syarat Okay, ni peringatan tau.
peringatan, PKK tidak boleh meluluskan permohonan atau menarik balik atau menggantung STB syarikat jika didapati. Maksudnya PKK tak akan luluskan permohonan, dia akan reject atau dia akan tarik balik STB. Dia boleh gantung STB korang balik kalau maklumat dan dokumen dikemukakan tidak benar atau palsu. Okey, maksudnya korang upload, korang buat turun maklumat yang salah, dokumen yang tak wujud, yang tak benar, yang palsu, semua tu dia tak akan luluskan. Okey. Next, syarikat enggan dan gagal mengemukakan maklumat apabila diminta. Okey, maksudnya kat sini syarikat tak nak. Dia tak nak, maksudnya dia tak nak atau tak boleh nak bagi maklumat kalau PKK tu minta. Okey, syarikat didapati membenarkan STB digunakan oleh individu atau syarikat lain. Ini memang sangatlah tak disyorkan ya. Janganlah nak jual-jual lesen tu apa semua tau. Lesen tu kita punya, kita je. Okey. Melakukan pelanggaran syarat pengiktirafan Bumi Putra yang dikeluarkan oleh PKK dan perolehan kerajaan. Okey, pelanggaran syarat ni banyaklah syarat-syarat pengiktirafan tu yang macam saya cakap tadi tu kan, syarat am ni kan. Macam ni. Kongsi kaki tangan, dia share staff, lepas tu share pula premis, tak boleh lah macam tu, okey. Okey, next. Yang ni antara syarat yang penting. Ni kita nak masuk syarat atau checklist dokumen yang STB nak lah, iaitu antara memang penting. Kalau tak ada ni, memang confirm kena gantung lah. Okey, kena tarik, kena reject semua lah. Yang pertama, premis dan alamat operasi. Yang kedua, lawatan pemeriksaan premis. Okey, ini syarat dia. Okey, setakat ni ada yang tak faham ke? Kalau ada yang tak faham tu, boleh komen Okey, untuk premis dan alamat operasi. Okey, syarikat hendaklah mempunyai pejabat operasi perniagaan yang sah, sama ada milik sendiri atau sewa. Okey. Dokumen hak milik sekiranya milik sendiri atau penjanjian sewa yang di menteri stamp perlu dikemukakan sebagai bukti. Maksudnya, company korang ni sama ada sewa dekat alamat sekarang ataupun milik sendiri. Tanah tu, office tu, bangunan tu milik sendiri. Ada dua dokumen yang kena tahu. Okey, kalau untuk premis yang disewa, premis yang korang sewa, korang bukan milik sendiri. Maksudnya premis tu bukan milik korang. Korang kena dapatkan tenancy agreement, tenancy agreement terkini, jangan yang dah expired, yang korang dah sign tenancy agreement tu last habis kontrak pada 2024. So jangan bagi yang tu. Maksudnya korang kena bagi yang up to date, yang terkini, yang sah. Yang itu kalau tenancy agreement wajib cop stamp hasil. Tu wajib tau. Kalau tak cop stamp hasil, PKK akan reject. Sarah Nabila, tempoh sah laku STB berapa tahun? Ya. Sah laku STB ni kita akan ikut lesen PPK dengan SPKK. Maksudnya dia renew atau dia daftar lesen untuk 3 tahun. So sah laku STB ni akan 3 tahun jugalah. Betul. Okey. Dia akan ikut lesen PPK dengan SPKK kita. Okey. Boleh ke syarikat yang non-bumi buat STB ni? Nama pun STB, CJ Taraf Bumi Putra. Bumi Putra sahaja yang boleh buat. Non-bumi tak boleh buat. Okey. Ini untuk lokal saja. Maksudnya kalau kat kita hanya orang Melayu sajalah yang boleh, Bumi Putra sajalah. Maksudnya macam tu. Yang bukan Bumi Putra tak boleh. Okey. Melainkan dalam lesen dia ada dua nama. Satu Bumi Putra, satu non-Bumi Putra. Tapi saham atau share Bumi Putra kena lebih daripada direktur non-bumi. Okey, faham tak Sarah? Cik Sarah? Okey. Okey, saya continue lah. Okey, yang kedua,
Syarikat boleh beroperasi daripada pejabat perniagaan, rumah kediaman atau mana-mana premis sebagai pejabat perniagaan dengan mengisytiharkan alamat pengoperasian syarikat. Okey Cik Sarah. Okey. Maksudnya kat sini syarikat korang boleh je operasi kat mana-mana asalkan berbumbung lah. Okey, ada office, ada meja, kerusi, ada tempat untuk buat kerja. Okay, contoh kalau buat kat rumah kan, okay, biasa G1 atau G2 kan, ni macam company masih grade rendah kan. So biasa mostly klien kita kat rumah. Kalau kat rumah boleh je, tapi sediakan macam satu tempat, okay, satu ruang atau satu bilik untuk pejabat. Okay, ada workstation, ada meja, ada kursi, okay, file-file yang berkaitan projek-projek, berkaitan syarikat, semua disimpan teratur lah. Sebab nanti kita kena ambil gambar. Okay, kita kena hantar gambar. Nanti dekat premis kan, kita kena upload premis kita. Kita kena snap gambar, signage, signboard yang kekal. Okay, memang kena ada. Kalau beroperasi kat mana-mana lah, rumah ke, pejabat kedai ke apa ke, memang wajib ada signage. Okay. Okay, yang ketiga. Syarikat dibenarkan beroperasi daripada rumah pusaka, keluarga atau saudara mara dengan kebenaran secara bertulis dan hendaklah mengemukakan bukti pemilikan atau kebenaran serta bil utilities. Maksudnya, pakai banner Ubuntu tak boleh ke? Oh, tak boleh. Dulu boleh tapi sekarang tak boleh. Memang PKK akan reject. Okay, dia tak akan bagi dah. Walaupun G1 bumi, PKK tetapkan memang kena pakai signage atau signboard yang kekal. Tak boleh yang banner ke, bunting ke, tak boleh. Okay, dia memang diwajibkan lah. Kalau tak, dia memang reject. Okay. Okay, yang ketiga tadi tu. Okay, contohlah. Syarikat cik ni, okay, dia suami isteri. Okay, isteri dia ada tanah atau bangunan milik sendiri, nama isteri dia. Jadi yang suami ni guna bangunan isteri dia sebagai premis office dia, premis syarikat dia. Jadi bila takkanlah isteri nak minta sewa dengan suami kan. So suami akan maksudnya company suami dia akan buat satu surat secara bertulis, okey, yang saksi isteri dia yang bahawa dia mendapatkan kebenaran isteri untuk menggunakan premis ni lah. Memang complicated lah sikit pasal premis ni tau, sebab ialah certain syarikat ada yang sewa, ada yang milik sendiri, ada yang ni suami punya, ni isteri punya. So memang banyak dia punya pilihan tau. Boleh explain pasal ahli lembaga pengarah perlu lebih 51% bumi putra. So kalau ada 2 dekar saja, satu bumi, satu enam bumi, tak lepas ke? Okey, yang ini untuk ahli pengarah, memang bumi putra share dia memang kena lebih. Contohlah, ada 2 director kan, cik ada 2 director. Okay, satu bumi, satu enam bumi. Kalau nak dapatkan CJ taraf bumi putra, memang wajib direktur bumi putra tu persennya 51%. Dia kena lebih daripada enam bumi. Okay, contohlah share chip 100k kan, 100,000. So direktur bumi punya share kena 55,000. Yang enam bumi 50,000, 45,000, sorry. Dia 45,000. So dia kena lebih sikit daripada enam bumi untuk dapatkan STB. Okay, itu memang syarat PKK lah. Cik faham tak? Okay, memang sebab nak dapatkan CJ taraf bumi putra, memang bumi putra kena share lebih pun, tapi diorang maklum ahli lembaga pengarah yang tak lepas. Share sekarang bumi 65%, 35% non bumi. Okey, share lebih pun. Jadi saya tengok ni ya, dia punya panduan ni.
Okay, untuk share ni dia ada banyak tau. Sebab dia ada ni. Dia ada pasal usaha sama, dia ada untuk ahli lembaga pengarah, pengurusan, pekerja. So dia ada bagi anak syarikat. Jadi kat sini dia ada tunjuk. Okay. Company cik ni grade G berapa? Okay. Sebab dekat panduan ni kalau saya sharekan dia, cik boleh tengok dekat sini. G4. Sekejap saya share screen. Ini saya sekejap. Okay, ni nampak tak? Okay, ni panduan skor tau. Okay, kalau kat sini, dia ada tunjuk tau syarat-syarat khusus. Okay, yang ni yang pertama untuk modal berbayar syarikat oleh Bumi Putra. Maksudnya untuk G2 hingga G7, kalau bukan yang ni equity lah, equity modal berbayar. So kat sini dia banyak tau, banyak persen yang cik kena tengok. So nanti cik boleh tengok dekat dalam manual skor ataupun cik WhatsApp je kita orang bagi manual ni. Cik boleh tengok cik kategori yang mana. Dekat sini banyak tau kategori. So saya tak sure cik equity ke modal berbayar ke. Okay, dekat sini ada banyak. So kalau cik tengok sekurangnya ada 51% daripada bilangan ahli lembaga pengarah. Jadi saya tak sure cik yang mana. Nanti saya sharekan panduan ni, cik just WhatsApp kita orang ya. Boleh cik Zakiuddin Zainal Abidin. Okay, nanti WhatsApp je. Tu kita ada share link tu. Cik WhatsApp, saya akan share lah kita orang punya manual. Okay. Okay, so saya continue dengan ini. Welcome cik. Nanti just WhatsApp je kita orang. Nanti kita orang reply. Okay. Memang share ni memang complicated sikit. Dia banyak tau. Dia ada banyak pecahan share dia tu. Nanti kan dia akan tanya nan bumi tu daripada mana? Daripada negara mana? Dia banyak tau ASEAN. Macam-macam negara tau. Dia ada terbahagi pecah belah. So saya kurang lah untuk yang macam nan bumi tu daripada negara-negara Europe ke France ke kan. Dia memang lain sikit. Okay. So saya continue dengan yang ini. Sama juga. Ini syarat-syarat untuk premis dengan alamat operasi. Yang keempat. Syarikat tidak dibenarkan beroperasi menggunakan premis pejabat setiausaha syarikat kecuali bagi setiausaha syarikat yang beroperasi bersekali dengan syarikat tersebut. Maksudnya company kita tak dibenarkan beroperasi gunakan premis pejabat KOSAT. Maksudnya setiausaha syarikat lah yang buat SSM kita. Lepas tu tak boleh share dengan pejabat cukai, dengan pasar ke, gerai, kantin, premis tidak kekal, kuartus kerajaan, semua premis kerajaan untuk berdaftar dengan PKK. Semua yang saya sebut ni tak dibenarkan. Tak dibenarkan sebagai premis pejabat. Yang kelima, syarikat tidak dibenarkan beroperasi menggunakan alamat pejabat maya iaitu online, mailing box, office service atau lain-lain premis di mana kesahihan dan keupayaan syarikat sukar ditentukan. Maksudnya syarikat tak dibenarkan operasi secara online lah. Dia kena ada premis yang tetap yang pegawai PKK boleh pergi. Yang boleh pergi buat lawatan. Syarikat hendaklah memastikan alamat syarikat beroperasi yang diisytiharkan perlu selari dengan alamat yang didaftarkan sama ada di dalam pendaftaran SSM
alamat surat menyurat di dalam pangkalan data CIMS, alamat beroperasi yang disediakan oleh syarikat pada mana-mana lesen beroperasi yang diperoleh oleh pihak PBT. Okey, pihak berkuasa tempatan. Maksudnya alamat syarikat beroperasi kena sama dengan alamat yang didaftarkan dalam SSM, alamat surat menyurat. Okey, maksudnya data dalam SIMS kena sama dengan alamat yang dideclare. Okey, yang dideclarekan dalam permohonan STB. Kalau tak sama alamat syarikat dengan alamat SSM, PKK akan boleh batalkan kita punya permohonan, boleh gantung kita punya STB, boleh reject kita punya permohonan sebelah. Okay. Okay, next. Premis perlulah menunjukkan syarikat bergiat aktif dalam menjalankan perniagaan yang dilakukan sesuai dengan grade yang dipohon. Okay. Maksudnya dekat premis tu kena tunjuklah syarikat tu betul-betul beroperasi. Maksudnya memang hari-hari bekerja, bukannya setahun sekali masuk office tu, tak. Okay. Dia kena sesuai dengan grade yang kita ada lah. Kalau G7 memang sah-sah lah, kena ada bekerja, kena ada office yang betul-betul, yang memang menunjukkan dia memang buat kerja lah. Okay, yang memang betul ada syarikat. Okay, next, syarikat perlu mempamerkan papan tanda kekal di alamat premis syarikat beroperasi. Maksudnya kat sini premis syarikat, okay, premis kena pasang papan tanda kekal. Okay, kena pasang signboard atau signage yang kekal. Tak boleh pakai banner, tak boleh. Okay, hanya dibenarkan pakai signboard atau signage sahaja. Okay. Yang terakhir, syarikat tidak dibenarkan berkongsi kaki tangan di dalam premis yang sama. Maksudnya kat sini, pekerja contohlah, okay, premis tu ada dua syarikat. Okay, ada dua syarikat. Contoh, satu syarikat makanan, okay, F&B. Satu syarikat kontraktor. Tapi staff dia tak boleh guna untuk dua-dua company. Okay, tak boleh share staff. Staff ni lain, staff ni lain. Okay. Okay. Okay, itu kita dah settle pasal premis dan alamat operasi. Kalau ada nak tanya pasal yang ni, boleh bagi tahu. Kering ke tak ni? Okay. Okay. So jelas kan? So maksudnya premis ni penting tau. Untuk permohonan STB, tak ada premis tak boleh buat STB. Wajib cari STB, cari premis dulu. Okay, kena ada premis, kena ada office, okay, kena pasang signage. Okay. Okay, next kita pergi ke lawatan pemeriksaan premis. Yang ini pun penting tau. Okay. 1.1. Bagi memastikan ketulinan syarikat mematuhi syarat penarafan STB, lawatan pemeriksaan premis akan dilaksanakan bagi keadaan seperti berikut. Lawatan pemeriksaan premis akan dibuatlah untuk permohonan baru bagi kontraktor G2 hingga G7, permohonan perubahan maklumat yang melibatkan pertukaran alamat, okay, permohonan naik grade daripada G1 Bumi Putra ke grade yang lebih tinggi, atau permohonan yang melibatkan keraguan berdasarkan semakan dokumen. Kiranya tak kisahlah korang daftar baru ke, korang nak renew ke, ada perubahan maklumat ke, nak naik grade ke, dia akan buat lawatan. Okay, PKK akan buat lawatan pemeriksaan premis. Tapi PKK akan call sehari sebelum. Dia akan call owner syarikat untuk inform tarikh dengan masa bila dia nak datang. Okay, contohlah hari ni 24, dia akan call semalam. Contohlah dia nak datang esok, dia call hari ni, dia cakap okay, esok saya nak datang buat lawatan premis pukul 10 pagi.
So esok 10 pagi pastikan dekat office lah. Okay, pastikan dekat office. So nanti owner pegawai PKK tu akan datang, dia akan tengok adakah siasat lah betul ke alamat sama ke dengan SSM. Okay. Okay, next 1.2. PKK boleh menghubungi syarikat berhubung lawatan pemelisahan premis. Okay, masa yang saya cakap tadi itulah. Okay, walau bagaimanapun, lawatan pemelisahan premis tanpa notis boleh dilaksanakan oleh PKK ke atas syarikat yang telah memiliki STB pada bila-bila masa bagi keadaan berikut. Okay, maksudnya PKK ni boleh buat lawatan secara mengejut tau, secara tiba-tiba untuk datang ni lah buat lawatan dekat syarikat. Okay. Bagi syarikat yang didapati terdapat keraguan melalui sepakan CIMS atau menerima aduan daripada ke atas syarikat atau bagi tujuan pemantauan lah. Maksudnya contohlah dia dah lulus STB, dah setahun dah STB dia lulus, tiba-tiba pegawai PKK datang nak tengok, boleh, tak ada masalah. Dia boleh je datang bila-bila masa walaupun STB dah lulus tahun yang lepas ke, dia boleh je. And then kalau syarikat tu tiba-tiba setahun tu dia dah pindah, lepas tu dia tak update lagi, STB boleh gantung dia punya, PKK boleh gantung dia punya STB. Okay. Okay, 1.3. Permohonan grid D1 Bumi Putra adalah dikecualikan daripada lawatan premis bagi semua kategori permohonan kecuali bagi perkara 1.12 dan perkara 1.24. Balik sikit, okay. Maksudnya kat sini G1 Bumi dikecualikan daripada lawatan premis. Cuma kalau kita tengok perkara 1.1 ni, dia cakap yang nombor 2, kalau G1 Putra ada perubahan maklumat, dia boleh buat lawatan dengan nombor 4, permohonan yang melibatkan keraguan. Maksudnya kalau G1 Bumi tu dokumen STB dia ada macam keraguan, PKK boleh buat lawatan premis. Okay. Dan yang inilah untuk 1.2. So, maksudnya kalau ada keraguan, ada aduan, ada pelanggaran syarat, PKK boleh datang premis G1 Bumi Putra. Okay. 1.4. Kesemua dokumen syarikat perlulah berada di premis dan akan disemak oleh PKK semasa lawatan pemeriksaan premis dilaksanakan. Okay. Apa-apa dokumen, semua dokumen, contohnya macam kalau syarikat Sdn Bhd kena upload audit report, kena ada signage, lakaran, carta organisasi, KWSP statement, form A, receipt bayaran, pekerja, semua tu kena ada dekat premis waktu PKK buat lawatan. Kalau tak ada salah satu, boleh menyebabkan PKK tu reject kita punya permohonan. Okay. 1.5. Bagi semua jenis permohonan yang telah gagal sebanyak 2 kali berturut-turut dalam sesi lawatan pemeriksaan, okay, permohonan STB seterusnya akan diproses selepas 6 bulan daripada tempoh lawatan pemeriksaan premis yang terakhir. Okay, contohlah untuk STB ni dia bagi 2 kali je tau buat permohonan. So kalau dua-dua kali dia gagal, okey, dua-dua dia reject oleh pihak PKK, pihak syarikat ni boleh proses balik lepas 6 bulan. Okey, lepas 6 bulan daripada tempoh lawatan pemeriksaan premis. Okey, jadi pastikanlah dokumen, pastikan semua dokumen, semua proses tu dibuat dengan betul. Bagi dokumen yang betul-betul, jangan yang ditipu-tipu ke, palsu-palsu tu tak nak lah. Tak nak. Kita nak buat proses ni secara smooth. Okay. Maksudnya berjalan lancar. Tak ada kena reject, tak ada kena keraguan ke apa ke. So senang nak lulus. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Okay, so setakat ni STB. Okay, saya nak sharekan
Antara yang wajib syarikat bagi dokumen lah. Ini maksudnya template STB. Okay, ada 2 borang yang memang wajib dilampirkan dalam permohonan STB kita. Ini nampak tak? Okay. Ini surat pengesahan bank. Surat pengesahan bank ni wajib diisi. Ni. Ini memang pihak PKK yang punya template lah. Memang diorang yang minta wajib isi. Okey, yang pertama inilah surat pengesahan bank. Kena isilah penama-penama yang untuk tanda tangan cek-cek. Okey. Okey. Lepas tu kena wajib kena ada cop bank, wajib ada tangan-tangan pihak bank, nama, jawatan, tarikh. Okey, yang ni wajib tau. Memang kena dapatkan daripada pihak bank. Okey. Next, akuan berkanun iaitu borang pengakuan pekerjaan. Borang ni hendaklah diisi oleh semua ahli lembaga pengarah. Okey. Pemegang equity, penandatangan cek dan penama dalam sijil. Okey, contohlah ahli lembaga pengarah dia ada 3. So 3-3 orang kena buat kena ada akuan berkanun. So ada 3 akuan berkanun. Jangan tulis sekali semua masuk dalam ni. Dia 1 direktur, 1 dokumen. So kalau ada 3 direktur, 3 lah akuan. Okay. So yang ini dia tak bekerja mana-mana, just silang pangkah kan. Just garis kat sini. Okay. Ni tak bekerja. Saya bekerja ni tak, bukan. Okay, dia tidak bekerja, tulis nama syarikat. Nanti nama tak ada set. Okay. Yang ini akuan berkanun ni kena cop Suruhanjaya sumpah tau. Okay, kena cop Suruhanjaya sumpah, sign, tarikh, wajib. Jangan tinggal tarikh. Jangan tinggal tarikh. Sebab akuan borang-borang 2 borang ni boleh guna 3 bulan terkini saja dalam masa tahun terkini. Kalau contohlah ni tahun 25, dia guna 24, tak boleh. Okay, dia kena guna tahun terkini lah. Okay, faham? Okay. So, ni saya share sikit lah checklist. Tengok ni checklist. Banyak tau. Kena ada kad IC, salinan IC. Dengan surat beranak berwarna. Okay, ada lembaga pengarah. Okay, penama dalam sijil, perakuan pengesahan, penandatangan cek. Ni kena dapatkan IC diorang, surat beranak berwarna tau. Lepas tu surat pengesahan bank guna format yang tadi saya tunjuk. Penyata caruman KWSP, borang A. Ini memang wajib tau, dia nak terkini 3 bulan. Ni nak 3 bulan. Kalau dia tak ada, contohlah biasa G1 bumi ke G2 kan, grade rendah ni, biasa dia tak ada pekerja tetap tau. So, kalau tak ada pekerja tetap, kena buat surat makluman lah. Okay. Kalau guna servis kita ada template tu, kita akan sharekan. Okay. Kita kena bagi catat organisasi, borang akuan kerja. Okay, petelakar. Petelakar ni kena yang lukis tau. Jangan ambil daripada Google Maps. Tak boleh dah. Sebab hari tu saya ada klien, okay. Dia guna yang Google Maps kan. Pihak PKK reject. Dia minta yang dilakar, yang dilukis sendiri. Okay. Lepas tu kena ada gambar hadapan premis, kena ada signboard, kena ada on workstation. Okay. Banyak dokumen dia. Bukan kita main-main saya saja minta, memang banyak. Okay. So, itu untuk STB. Okay, yang ini saya sambung balik. Okay, dah sikit lagi. Okay, so kita nak masuk kepada jadual khusus kita orang. Okay. Okay, kita ada yang paling terdekat. Kita ada tajuk BIM, Introduction to Building Information Modeling, Methodology and Guide. Yang ini secara online, okay, untuk CCD yang 10 mata CD yang mana
nak cari yang online yang macam malas nak join yang kursus fizikal, kursus ke bidang. Tak nak lah, saya tak ada masa. Sini ada, kita ada online. Okay, tajuk ni memang rare, kita punya trainer memang power, memang on top. Okay, so yang ini pada 30 Jun, mana-mana yang nak daftar boleh tekan link dekat bio Facebook kita orang. Pergi masuk website kita orang, boleh bayar dekat situ terus. Okay, next kita untuk kursus kod bidang, kita ada kerja penyelenggaraan bangunan 34 pada 14 Julai hingga 18 Julai dekat Desa Pandai KL. Okay, yang ini kursus kod bidang 40 mata CCD. Okay, so yang ini kursus 5 hari tau. Yang ni dapat 40 mata CCD, dapat tambah kod bidang B24. Biasa kalau grade yang besar-besar kan, grade tinggi D5 ke atas kan, D4 ke atas yang kena 60-90 CCD 3 tahun tu, kita akan showkan join je kursus kod bidang. Sebab senang, 5 hari 40 mata CCD, okay, boleh dapat 40 mata CCD terus. Tak payah nak kumpul 10, lambat. Okay, kita ada 24 Julai. Next, bulan Julai ni kita ada jabatan C02 21 Julai hingga 25 Julai. Sama juga dekat Desa Pandai. Okay. And hujung Julai kita ada 28 Julai hingga sampai 1 Ogos. Kita ada sistem penyelamat udara dan pengedara udara M01. Ini tajuk untuk M lah mekanikal, tapi secara teori je. Okay. Next, kita ada pada bulan Ogos kursus SKP kerja cat. Okay. Yang ini pada 11 Ogos hingga 15 Ogos. Okay, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan, nak tanya pasal kursus, tanya pasal lesen, kad hijau, kod bidang, semua boleh hubungi kita orang dekat WhatsApp atau boleh call office, boleh email, boleh tengok kita punya TikTok, kita ada buat bagi tips lah. And then boleh juga follow kita punya page kursus mata CCD IDB dan BND Legacy Resources. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp kita orang lah. Okay, terima kasih.